Okey, daripada Muhammad Farid 486. Betul tu, RM 150 minyak. Pergi balik muah, Hatnyai muah. Tu pun ada balance lagi suku. Oh, awak muah Nampak tak? PM dah saya. Saya pun muah juga. Saya selalu balik muah. Okey, tak apa, tu cerita tepi. Okey, baik. Saya pun hari tu pernah pergi sampai Padang Besar tau. Okey. Daripada KL ke Padang Besar. Okey, daripada KL minyak saya full. Sampai Padang Besar baru pakai dalam separuh macam tu. Okey. Tapi pemanduan kena lebihkan, bawa santai lah, hybrid. Okay, baru dapat jimat yang banyak. Tapi memang jimat lah kalau sahabat kita ni kan, Cik Farid ni pergi 150 pergi balik muah Hatnyai. Ui, seronok tu. Puas hati lah. Okay, puas hati. Okay, macam mana cara nak jimat kalau hybrid? Lebihkan bawa eco mode. Kat sini ada mode dia. Lebihkan bawa eco mode. So dia ada bateri tau. Okay, macam ni Okey, jap. Ni bateri. Jadi bila kita bawa eco mode ni, dia banyaknya dia guna bateri lah, macam ni. Ni guna bateri, okey, warna kuning ni. Tu dia guna bateri, warna kuning. Okey, jadi lagi banyak guna bateri, dia kurang guna petrol. Okey, tapi jangan tekan lah. Tapi kalau kita nak cepat, kita tekan je lah. Kita tukarlah mode power, okey. Tapi walaupun mode power, dia masih lagi, penggunaan minyak dia masih lagi jimat. Okay. Sebagai contoh, saya selalu guna mode power dengan normal. Penggunaan minyak dia masih lagi 14.9 km per liter. Okay, ini bersamaan dengan kereta macam Myvi, macam Axia. Okay. Tapi awak bawa kereta level SUV tau. Kereta level besar. Tapi minyak dia macam awak bawa Myvi, macam bawa kereta-kereta kecil. Okay, jadi memang jimat. Okay, thank you kepada Encik Farid. Okay, kalau ada apa-apa lagi soalan nak tanya, boleh tanya. Okay.